Bismillah. Kau ingat aku ni kau punya bahan rakaman ni? Hari ni kita nak ke mana? Kita nak pergi makan angin. Hari ni kita nak pergi Ulu Benam. Ulu Benam kita ada ride. Ini semua geng-geng tak kroni ya. So aku sebagai cameraman aku akan duduk bahagian belakang lah. So hari ni aku plan untuk shoot pemandangan ride lah malam. Jadi hari ni aku naik Yamaha Ego EV. Kenapa dia Ego EV? Sebab aku ada screen CarPlay yang besar dekat depan ni. Ini sebenarnya tablet tablet aku lekatkan dekat situ. So senang kena tengok base. Jadi kat sini korang boleh tengok perjalanan kita ada dalam 108 kilo daripada Syuk Ampang. Dalam duration 1 jam lah. Dengan aku naik Ego, aku rasa memang aku akan duduk belakang saja. Sebab diorang punya motor bukan biasa-biasa lah. Sebenarnya tadi aku dah kena tinggal lah. So diorang tunggu aku juga dekat depan. Lepas diorang tunggu tu, aku pun sampai dan jumpa dekat atas ni lah. Allah Ta'ala dia aku memang sorang-sorang lah. Sekarang ni aku dah santai je, motor ni pun tak boleh nak pergi. Paling laju okey lah. Alang-alang tengah clear ni kan kita top speed lah. So ni top speed GPS dia. Bukan speedometer, memang direct GPS. Memang aku punya top 91 kilometer je. Tak boleh pergi lagi lah. That's why aku memang akan tertinggal lah. Tapi itulah nasib baik ada seorang yang buat aku bawa Ego. Boleh lah sama-sama kita tertinggal kan. Kalau aku seorang-seorang, naya Mak Karim. So perjalanan aku ada dalam 100 kilo dia, aku rasa tak ada masalah lah. Cuma akan jadi masalah dekat isi minyak. Sebab motor ni kuat makan minyak. Tangki dia dalam 4 liter je. Setiap station memang aku kena isi minyak lah. Ride ni aku rasa dah dalam 10 orang. Dah kena pula habis tau. Oh dapatlah 98 99. Ya 98 lah 99. Ini aku dah pula habis ni. Habis parah minyak aku makan. So kalau korang nak laju, beli motor lain. Boleh ni, kena aerodynamic ni. Dah tutup ni baru laju sikit kan. Kalau buka tadi rasa macam angin tu melintang lah. Yakin dia. Ini jalan straight ni, wow double R memang syok lah. Pada sup sekejap je ke depan lah. Tadi sebenarnya aku dah lalu Bukit Ampang lah. Aku dah layan habis kan. Cuma tu lah, shot tak ada. Sebab SD card aku ada problem. Ini pun nasib baik boleh detect. Kalau tak detect tadi tak dapat video ni saya. So mungkin esok pagi aku rasa kena San Mori dekat KKIC Kuala Kelawang. Dah lama ke aku tak pergi sana. Tadi aku lalu Bukit Ampang je, tak masuk pun KKIC. Okay, let's go. Bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total lebih kurang 15 orang lah. Jadi kepada adik-adik yang tak pernah keluar malam, macam ni lah suasana highway bila tengah malam. Tak pernah kosong, melainkan hari raya. So mana yang bawa motor tu hati-hati lah. Sebab lori tu banyak. Kalau kena sodok tu, aduh, innalillah. Oh, ada signal ke bang? Ayo. Aku cubalah tangkap kelompok depan ni lah. Tapi jangan berharap lah. Tapi aku cuba. Macam tu lah. Alamak, makin jauh.
Motor idaman. Tidak main. Dah kau dah ada. Oh, dah ada. Jauh lah kan. Jauh dah. Memang motor. Tidak. Tak apa, kita jalan dulu. Biarkan mereka di situ. Sebab saya tahu yang saya akan tertinggal juga. Nampak? Baru cakap. Baru cakap. Dah berdesuk. Kalau kau nampak dalam video dia gelap, betul. Memang jalan ni gelap gila. Jadi memandangkan sekarang pun macam seram je kan. Aku dah cerita lah yang aku pernah kena sendiri. Dan disebabkan benda ni, aku tak lagi gunakan double seat. Masa ni masa-masa aku masa-masa aku baru lagi dapat aku pun baru lagi berjinak-jinak dengan motor masa tu. Dah dijadikan cerita lah. Satu hari tu aku pergi ride. Aku pergi solo ride je. Ride syok lah masa tu. Memang bawa tengah malam lah. Tiba-tiba ada satu tempat tu lah, dia gelap je. Tak ada orang, tak ada kereta, tak ada motor, tak ada binatang apa. Memang aku seorang-seorang je lah. Aku dah yang dekat situ. Jadi aku bawa dengan keadaan biasa je lah. Tak ada apa-apa expectation lah. Bawa dengan menghulu aku punya destinasi kan. So aku macam tak ada, kita tak ada benda apa lagi kita expect kan. Masa tu memang muda lah. Memang jiwa tu membara kan. Memang nak pergi sana sini ya. Dan tu lesen pun tak ada ni. Memang rebel lah. Kalau kena tahan polis tu, nyanyi negara aku lah kan. Perjalanan aku tu dah menghala daripada KL ke PD. Perjalanan dia dekat je. Masa tu highway semua construction lah. Highway tak siap lagi. So memang aku akan keluar masuk lah. Kejap jalan besar, kejap jalan kecil. Memang akan keluar masuk. Jadi satu part tu aku masuk jalan kecil, jalan-jalan hutan kampung. So dekat situ, secara tidak langsungnya, secara tiba-tiba lah, motor aku rasa macam berat tau. Kau tahu kan Super Kids punya macam mana karakter dia kan. Karakter Super Kids ni dia memang ringan. Kau buka sikit dia pergi, kau buka sikit dia pergi. Memang karakter yang ringan. Jadi aku jadi macam suspend lah. Asal berat dia motor ni kan. Time tu aku dah start cuak lah. Aku dah start rasa dah lah keseorang tu. Memang aku rasa memang berat. Jadi tanpa berasa bersalah, tanpa berasa segan silu, aku pun tengok side mirror. Secara bodoh je lah aku pergi tengok side mirror. Dan aku memang nampak lah, nampak ada satu makhluk pakai baju putih, rambut panjang. Muka dia aku tak nampak, tapi badan dia tu memang tengah membonceng aku lah. Nasib baik dia tak peluk aku ke. Dia memang duduk relax, duduk santai. Macam kau tengok biasa. Kalau zaman-zaman dulu kau tengok ada perempuan-perempuan naik motor kan, dia orang duduk sengit kan, tak pakai helmet semua, dia sengit pakai kain kan. Macam tu lah keadaan ni. Aku punya cuak sampai aku tak tahu nak kata apa tau. Aku punya motor dah berat, press tak nak pergi, pulau-pulau tak nak pergi. So aku speechless lah. Memang aku speechless masa tu. Aku tak boleh nak buat apa. Aku maintain je lah bawa. Kalau berhenti dah kita teruk, kalau nak laju pun tak boleh. Apa yang aku boleh buat masa tu adalah aku relax je, aku santai je. Itu je yang aku buat.
Selain daripada tu, aku rasa memang aku tak mampu nak buat dah. Tapi dalam beberapa kilometer selepas tu lah, dia dah agak-agak keluar daripada jalan dalam tu, motor rasa ringan balik. Bila mana motor tu dah rasa ringan, aku dah tahu lah benda tu dah tak ada ni kan. So time tu aku try pulas motor. Weh, dah pergi. Dah pergi. Dia bukan masalah motor, memang masalah dia. Motor mau pergi, aku cepat-cepat pergi R&R. Aku pergi buat solat hajat. Memang aku tunggu sampai subuh lah. Aku relax dekat kawasan R&R, mengalami dia lah. Ada satu R&R lah, aku tak ingat apa nama dia. Jadi aku berhenti situ, aku relax. Tapi kawasan tu memang ramai orang lah. So kat situ, selepas aku tunggu subuh semua, tak ada apa-apa jadilah. Aku balik macam biasa, sampailah hari ni. Dan disebabkan kejadian tu, aku memang dah tak pakai motor double seat. Motor ni pun aku pasang box, aku letak box, so aku seorang je ke depan. Memang orang akan kata kalau nak kena tu kena lah kan. Kau buat double seat ke single seat ke kan. At least kalau dia kena tu, dia duduk, dia akan duduk dekat sesuatu yang keras. Dia bukan duduk atas seat. So bila dia tak selesa tu, dia cepat sikit lah hilang kan. Tak selesa lah, gerak lu lah, apa roja kan. Macam tu lah. So itu satu-satunya pengalaman meremang, pengalaman seram sejuk yang aku pernah kena lah. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang agak mudah, kita dah sampai ke destination.